Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Esa dan Maha Menakluk. Selawat dan salam ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para imam dan para mahdi, dan salam sejahtera yang sempurna ke atas mereka. Kepada manusia di timur dan manusia di barat. Kepada Yahudi yang berpegang kepada Musa dan para nabi dalam Taurat. Kepada Kristian yang berpegang kepada Isa dan Injil. Kepada Muslim yang berpegang kepada Muhammad SAW dan Al-Quran. Satu tema yang berulang dalam sejarah dan kitab-kitab kamu ialah bahawa setiap kali seorang utusan diutuskan, kaum itu mendustakan, memperolok dan menolaknya. Nabi Yeremia berkata, "Aku diejek sepanjang hari. Semua orang mengejekku. Para ulama agama, para Farisi dan Rabai, pendakwah dan paderi, merupakan musuh terbesar para utusan Tuhan. Seperti yang dikatakan Isa AS, celakalah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, munafik. Kerana kamu menghalang orang masuk ke dalam kerajaan syurga, kamu sendiri tidak memasuki dan kamu menghalang orang lain yang mahu masuk." Dan ketika bangsa Arab memperolokkan Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak datang kepada mereka seorang rasul pun, melainkan mereka memperolokkannya. Dan tiada apa yang berubah hari ini. Para imam 12 alaihissalam telah memberi amaran. Apabila Imam Al-Mahdi alaihissalam muncul, musuh paling jelas kepadanya adalah para ulama agama. Imam As-Sadiq alaihissalam berkata, apabila Al-Qaim bangkit, tidak akan ada apa-apa antara dia dan bangsa Arab serta Parsi kecuali pedang. Dan para imam juga berkata, Al-Mahdi akan datang pada zaman di mana tiada apa yang tinggal daripada Islam kecuali namanya dan tiada apa daripada Al-Quran kecuali tulisannya. Manusia akan menggelar diri mereka Muslim, tetapi mereka paling jauh daripadanya. Wahai manusia, jangan bergantung kepada para ulama yang tidak beramal dan nabi palsu ini untuk membimbing kamu kepada kebenaran. Jangan bergantung kepada pendakwah dan pemimpin agama yang digelar Isa sebagai ular berbisa untuk membimbing kamu. Jangan bergantung kepada para ulama yang digelar Muhammad SAW sebagai makhluk Tuhan yang paling buruk di bawah langit. Laknat Allah ke atas mereka. Tolak mereka dan bangkit melawan mereka. Mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah pembunuh para nabi, rasul dan imam. Agama yang diinstitusikan dikuasai oleh syaitan. Dan aku cuba membebaskan kamu. Ular-ular ini telah menyesatkan kamu jauh daripada intipati agama. Sehingga kamu tidak tahu lagi apa sebenarnya erti agama kamu. Orang Yahudi menyangka bahawa agama itu adalah tentang ritual dan perintah Taurat. Tetapi apakah faedahnya? Apabila Isa Al-Masih muncul dan mereka menyerahkannya kepada Rom untuk disalib. Dan kini mereka telah ditinggalkan tanpa seorang Al-Masih, tanpa seorang Nabi, tanpa seorang Rasul, tanpa Raja yang dilantik ilahi dan tanpa Hakim Suci selama 2000 tahun. Malah, satu-satunya Al-Masih yang diikuti oleh Israel ialah Al-Masih palsu, iaitu Amerika. Amerika yang melindungi Israel bukan Tuhan. Sistem demokrasi Amerika lah yang dijunjung oleh Israel, bukan hukum Tuhan. Tuhan telah berpaling daripada mereka kerana mereka telah berpaling daripadanya dengan menolak Isa. Adakah aku kini harus menjadi Yahudi dan ikut para rabai dan ulama Yahudi? No. Isa berkata mengenai mereka, celakalah kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu bina makam para nabi dan hiasi kubur orang-orang soleh. Dan berkata, jika kami hidup pada zaman nenek moyang kami tidak akan terlibat menumpahkan darah para nabi seperti mereka.
maka kamu sendiri mengakui bahawa kamu adalah keturunan pembunuh para nabi. Teruskanlah, lengkapkanlah perbuatan nenek moyang kamu. Kamu ular, kamu keturunan ular berbisa. Bagaimana kamu akan lari daripada hukuman neraka? Umat Kristian menyangka bahawa seluruh agama mereka adalah semata-mata percaya bahawa Isa mati untuk menembus dosa mereka. Mereka kata itu sudah mencukupi. Adakah aku harus percaya bahawa Isa AS meninggalkan umatnya tanpa gembala? Padahal Alkitab menyebut, celakalah gembala yang tidak menjaga kawanan domba. Patutkah kita percaya bahawa tiada Nabi datang selepas Isa, sedangkan beliau sendiri berkata, maka aku akan mengutuskan kepada kamu para Nabi, orang bijaksana dan guru. Ada antara mereka yang kamu akan bunuh dan salib. Yang lain kamu sebat dalam kuil-kuilmu dan kejar dari kota ke kota. Jika agama telah sempurna dengan penyaliban Isa, mengapa perlu diutus lagi para Nabi dan guru? Jika agama telah sempurna, kenapa Isa perlu kembali? Haruskah kita serahkan bumi ini kepada kuasa-kuasa jahat dan kegelapan dan peperangan? No. Dan pertumpahan darah? Dan mempercayai bahawa Isa hanya datang untuk akhirat? Jika Isa hanya datang untuk mati di kayu salib, mengapa beliau memohon agar cawan itu dijauhkan daripadanya? Jika kerajaannya bukan dari dunia ini, kenapa dia kembali lagi? Patutkah kita biarkan syaitan menguasai bumi ini? No. Sementara itu, para pendakwah telah menipu kamu. Isa AS sentiasa mempunyai para pewaris untuk membimbing umatnya. Bermula dengan Simon Petrus. Isa memang mengutus seorang Nabi lain, namanya Muhammad Rasulullah. Penganut Kristian sejati telah menantikan baginda, mengenalinya dan mengikutinya. Itulah sebabnya Bakhira, seorang rahib Kristian, mengenali Muhammad, dan Waraqah ibnu Naufal, seorang sarjana Kristian, juga mengenali Muhammad. Salman Al-Farisi menerima Muhammad. Raja Kristian Habsyah Najasyi menerima Muhammad, dan Kristian dari Najran juga menerima Muhammad. Ia hanya beberapa contoh. Sebaliknya, kamu mengikuti seorang nabi palsu bernama Paulus. Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Isa, yang membunuh penganut Kristian. Paulus yang menentang Petrus dan para Hawariyin dan memanggil mereka munafik yang mengubah hukum-hukum Isa dan memerintahkan ketaatan kepada pemerintah yang zalim. Paulus yang menulis separuh daripada Injil dan mencipta versi Kristian moden hari ini. Jangan percaya kata-kata aku kerana kamu kata aku seorang Muslim. Pergilah tanya kepada para rabai Yahudi. Lihat apa kata mereka tentang Paulus dan kerosakan yang dibawanya terhadap Injil Yahudi serta bagaimana dia memutar belit ayat-ayatnya. Umat Kristian takut untuk menyelidiki Al-Quran atau mesej Islam kerana Paulus. Lagipun Pauluslah yang berkata, tetapi sekalipun kami atau malaikat dari langit memberikan Injil yang berbeza daripada yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah mereka dilaknat oleh Tuhan. Lucunya, seorang lelaki yang memerangi dan membunuh orang Kristian yang tidak pernah bertemu Isa menulis separuh daripada Injil, lalu memberi amaran kepada orang Kristian terhadap sesiapa pun yang membawa Injil selain daripadanya. Wahai penganut Kristian, aku berkata kepada kamu sebagaimana datuk moyangku Imam Ar-Ridha AS berkata kepada kaum Kristian pada zamannya, aku mengakui keimanan kepada Isa dan kitabnya dan segala yang diberitahunya kepada kaumnya serta segala yang diterima oleh para Hawariyin. Aku kufur terhadap setiap Isa yang tidak menerima kenabian Muhammad SAW dan kitabnya Al-Quran. Isa yang tidak mengakui Muhammad adalah Isa rekaan Paulus. Isa sebenar yang disebut oleh Petrus dan para Hawariyin memberi kabar gembira tentang kedatangan seorang penghibur dan nabi-nabi selepasnya. Dan ketahuilah, terdapat satu tempat di neraka yang dinamakan Paulus. Muhammad, Isa, Musa dan semua Nabi dan Rasul datang dengan satu misi dan satu mesej, bahawa Tuhan itu satu. Dan penyembahan kepadanya adalah melalui penerimaan serta ketaatan kepada Rasul yang dilantik oleh Tuhan bagi setiap zaman. Itulah sebabnya Muhammad SAW bersabda, barang siapa mati tanpa mengenali imam zamannya, maka dia mati dalam keadaan jahiliah. Dan Al-Quran menyatakan, tidak diutus walau seorang Nabi atau Rasul melainkan untuk mereka ditaati.
Rasul yang dilantik oleh Tuhan pada zaman ini ialah Imam Al-Mahdi alaihissalam, Muhammad ibni Al-Hasan Al-Ashqari alaihissalam, dan aku adalah utusan daripadanya pada masa ini. Namun malangnya, umat Islam hari ini telah jauh tersasar daripada intipati Islam. Sesungguhnya, sebagaimana sabda Nabi, akan datang suatu masa di mana umat-umat lain akan mengajak sesama mereka untuk menyerang kamu, seperti mana orang-orang memanggil satu sama lain untuk berkongsi makanan. Seseorang bertanya, adakah kerana jumlah kita sedikit ketika itu? Baginda menjawab, tidak, kamu ramai waktu itu, tetapi kamu seperti buih di permukaan air. Allah akan mencabut rasa takut terhadap kamu dari hati musuh-musuhmu dan mencampakkan kelemahan ke dalam hati kamu. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kelemahan itu? Baginda SAW bersabda, cinta dunia dan benci mati. Ia adalah kerana kamu telah meninggalkan para pewaris Muhammad dan wasiatnya dan kamu mentaati kepada para ulama kamu. Kamu memilih pemimpin kamu sendiri, bukan pemimpin yang dilantik oleh Allah, iaitu 12 imam dan 12 mahdi. Nabi Muhammad SAW pada saat wafatnya menulis satu wasiat. Baginda bersabda, jika kamu berpegang kepada wasiat ini, kamu tidak akan sesat. Dalam wasiat itu, disebutkan nama-nama pewaris yang akan mewarisi pemerintahan dan kepimpinan umat Islam selepasnya. Mereka ialah 12 imam, bermula dengan Imam Ali ibni Abi Talib alaihissalam dan berakhir dengan Imam Al-Mahdi Muhammad ibni Al-Hasan Al-Ashqari alaihissalam. Kemudian ada 12 mahdi. 3 yang pertama ialah Abdullah, Ahmad dan Al-Mahdi. Wahai umat Islam, akulah Abdullah dan aku menyeru kamu untuk mentaati wasiat Nabi Muhammad. Hanya seorang dari keluarga Muhammad yang dapat membawa keamanan ke Timur Tengah. Wahai Yahudi, Kristian dan Muslim, dengarlah aku dan lihatlah sama ada kamu tidak setuju. Aku ingin menghentikan segala bentuk peperangan, pertumpahan darah dan pembunuhan. Aku ingin kedamaian dan kemakmuran untuk semua. Aku ingin menghapuskan jizyah, cukai ke atas bukan Muslim dan membenarkan kebebasan mutlak untuk beragama kepada semua. Aku ingin agar umat Taurat diperintah dengan Taurat mereka, umat Injil diperintah dengan Injil mereka, dan umat Islam diperintah dengan Al-Quran. Aku ingin anak yatim dan balu membesar tanpa ketakutan. Aku ingin menghentikan pembunuhan orang tidak bersalah dan mengharamkan semua bentuk perang salib dan jihad. Aku mahu kemanusiaan didahulukan. Aku tidak hadir dari kehendak diriku sendiri. Aku hadir atas perintah Nabi Muhammad SAW, Isa alaihissalam dan Ilyas alaihissalam untuk menyeru manusia kepada perjanjian baru. Siapa yang terima, maka terimalah, dan siapa yang menolak, maka tolaklah. Apa yang aku seru kamu kepadanya lebih baik daripada apa yang kamu perebutkan sekarang. Aku menyeru kamu kepada Tuhan dan para Rasulnya dan untuk menegakkan hukum-hukumnya. Jika kamu ragu terhadapku atau apa yang aku katakan, maka aku tidak berkata, ikutlah aku secara membuta tuli. Aku berkata, kembalilah kepada Hashim jika kamu Yahudi. Jika kamu Kristian, kembalilah dan berdoalah kepada Isa. Jika kamu Muslim, tanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kamu semua mengaku bahawa Tuhan bersama kamu? Maka kembalilah dan bertanyalah dengan ikhlas kepada Sang Pencipta. Adakah lelaki ini berbohong atau tidak? Bukankah Tuhan berfirman dalam tanah, menjawab sebelum mendengar adalah kebodohan dan keaiban? Bukankah Isa berkata, jangan menghakimi menurut rupa, tetapi hakimilah dengan penghakiman yang adil? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kedatang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah agar kamu tidak mencelakai sesuatu kaum tanpa pengetahuan, lalu kamu menyesal atas apa yang telah kamu lakukan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Roh Kudus, Isa, para nabi dan rasul, para malaikat agung untuk menjadi saksi atas diriku dan menunjukkan kepada manusia suatu tanda bahawa aku benar-benar ikhlas dan aku adalah siapa yang aku dakwa jika aku benar. Aku memohon kepadamu Tuhan, tunjukkan kebenaran kepada mereka bahawa tiada siapa berhak melantik pemimpin kecuali Engkau. Tunjukkan kepada mereka bahawa mereka turut bersalah dan berkongsi dalam perbuatan pemimpin yang mereka lantik dalam pilihan raya. Tunjukkan kepada mereka bahawa pemimpin-pemimpin ini jahat. Berilah satu tanda di bumi, wahai Tuhan. Dedahkanlah secara terbuka satu skandal oleh salah seorang ulama jahat atau pemimpin dunia yang zalim ini, atau wafatkan salah seorang daripada mereka secara mengejut agar manusia percaya. Berilah tanda di langit yang membuat mereka mendongak dan percaya. Berilah tanda dalam diri mereka sendiri
atau dalam mimpi-mimpi mereka, atau berikan tanda dalam kehidupan mereka yang membenarkan kata-kataku. Wahai Tuan segala Tuan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berikanlah kami kemenangan ke atas kaum yang kafir.